ucapkan tahniah dan terima kasih kepada keseluruhan pemuda yang bersama dalam program pada malam ini, insya-Allah. Ini kita singgah sahur di hampir 7 buah sekolah rendah dan sekolah menengah di satulah di dalam Datuk Benoraning, dan juga kita ada institut pengajian tinggi seperti ETEC dan juga Universiti KL dan juga Kolej Sedar. InsyaAllah kita akan singgah di kawasan-kawasan yang saya sebutkan, dan program ini sebenarnya telah pun hampir 4 tahun. 4 tahun kita singgah sahur, dan ini adalah program rutin yang dibuat oleh pemuda bahagian. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada keseluruhan pemuda yang bersama dalam program pada malam ini, insya-Allah. Sebenarnya itulah matlamat kami, dan alhamdulillah di segi security yang menjaga sekolah ataupun kolej-kolej yang saya sebutkan tadi, kebanyakan mereka ni adalah anak tempatan dalam Dun Tabunaning. So dekat situ kita boleh mengenali dan bertanya khabar, dan mungkin ada masalah-masalah yang mereka maklumkan kepada pihak pemuda ataupun kepada saya pada malam ini.